Abang dapat cerah sikit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini katakan batu berkepala ular yang menjadi sumpahan sang kelembai. Kepala dia sesak sini. Tu. Di mana dikatakan di sini adalah batu gendang atau batu-batu bergendang merupakan alat muzik yang digunakan sewaktu majlis keraian puteri seada. Itu dia. Siapa tu dalam tu? Masya Allah. Agak-agak berapa ratus tahun pokok ni. Lama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ni cikgu sudah sampai di tapak kaki Awe Selamat. Dan juga ini adalah di mana padang persilatan Adiputra dengan Hang Tuah. Kita sapa buat kali seterusnya lah bawa trip rentak alam barisan Melayu ni, jemaah-jemaah kita untuk menghayati tempat di mana bonda bersuluk di sini. Kalau siapa-siapa berminat nak join trip ni, kena ikut di lah follow Cikgu Aida.